daripada biru dia jadi merah, macam tu tak apa. Tapi kalau kau tekan, contohlah masa dia kosong, dia belum ada ayak, dia warna pink. Lepas dia dah penuh pun dia warna pink. Yang tu tak payah, yang duk beli tu. Okey, sebab method ni daripada hang beli binatang ni, okey, daripada hang beli binatang ni lebih baik nama orang putih dia dehumanizer. Okey, nama orang putih dia dehumanizer. Contohlah di Tesco ada, Mr. DIY ada, Daiso ada, mana-mana minimarket, kebanyakan benda ada di Lotus kan, di Lotus apa semua ada. Biasanya yang tu contoh dulu aku pakai brand Thirsty Hippo, dulu murah, lah mahal, belah-belah lagi apa semua. Kemudian aku akan beli sampai sekarang ni, aku akan beli yang harga paling murah, sama ada Mr. DIY punya ataupun Lotus punya. Okey, yang tu lebih best. Dia bukan rupa macam ni. Okey, dia nanti ada bentuk macam Tupperware macam ni, hang boleh koyak, boleh buka. Yang tu lebih tahan lama, lebih bagus. Cuba hampa Google Thirsty Hippo brand tu. Okey, bila hampa tengok brand tu, hampa boleh gambarkan lah dia punya nak cakap jadi tak reti pula. Hampa boleh gambarkan dia punya bentuk dia tu. Dan tak semestinya beli brand Thirsty Hippo sahaja. Apa-apa brand beli. Aku biasanya aku beli yang paling murah sekali. Okey, aku tak tengok brand. Sebab function dia setakat ni yang mahal, yang murah aku pakai sama. Okey, dia tak ada isu apa pun. Okey, so ni kamera brother ni Canon 1000D. Dia hantar sekali dengan lens. Sebab tu kata sekerja dia tak membantu dan mengarut pun. Dalam live aku tak sure, tapi kalau reality hang tengok depan-depan ni fungus kot. Ada fungus. Tak tahu lah fungus ni dah jadi fork ke belum. Kalau fungus masa kita cuci dia keluar. Kalau dah fork boleh bagi mati je. Habis kena. So lens dia pun ada fungus. Dia hantar aku, dia nak buat body sahaja kalau aku tak silap. Tapi nanti aku contact owner ni lah, aku tanya dia macam mana. So far kamera dia kotor. Okay, pasang lah. Kesilapan, memory card jangan bagi, rosak hilang, aku tak ganti weh. Kenapa aku tak suka customer bagi memory card? Satu, data hampa dalam ni. Okey, data hampa dalam ni kata ada benda-benda yang tak sepatutnya aku tengok. Bila aku buka, aku tengok, so tak syok. Okey. Nombor dua, dia kecil, kan misplace apa semua. Sebab tu aku kata memory card jangan bagi, rosak hilang aku tak ganti. Okey, aku dah mention kat situ. Nanti kubur balik dalam kotak dia, aku tak kubur dalam kamera. Bila service apa semua aku nak check, nanti aku nak kena tengok kan, lagi ada gambar apa semua, aku tak suka tengok. Okay, so far bila aku on apa pun tak ada. Alright, so mungkin yang ni biasanya lah kan, kamera tak boleh on, lama tak pakai dia akan ada problem apa semua. Tu biasa terjadi. Dan kebanyakannya aku buka, aku servis balik, tak payah tukar apa pun, dia boleh hidup. Tapi kalau kata 10 biji aku buka servis, yang mana problem ni apa semua elok tu tipu lah. Nanti ada sebiji dua tu rosak ni lah. Ada contoh lah, okey, benda ni rosak RM50, RM100, RM200 dan sebagainya. Aku beritahu kat owner, bang yang ni part ni rosak lah, abang nak ganti baru boleh pakai. Harga okey, kita tengok balik, so kita buat. Customer kata okey, kita buat. Customer kata tak okey, kita stop. Cuma bila passion aku buat kerja, okey, sebelum aku buat kerja aku akan ambil duit kerja, duit upah siap-siap. Okey kan, kita buka servis, check. Sebab kalau check macam ni lah, hang tengok macam hang buat sendiri ya, sama lah. Tapi bila buka ni macam mana, aku akan buka skru-skru dia apa semua, aku akan tengok, check board dia, sensor dia, ribbon dia dan sebagainya, DC board lah apa semua aku akan tengok. Okey, dan tu baru kita boleh pastikan part mana satu yang betul-betul rosak kan. Kalau betul-betul rosak perlu replace, baru replace. Boleh repair, kita repair. Kalau tak boleh buat apa, kita beritahu kau ni. Macam tu je cara dia. Simple, okey. So nanti kau tengok balik mesej aku dengan dia. Okey. So takat tu je aku live kan ni. Aku buat kerja di Aitam Penang 8 pagi sampai 5 petang full time. Okey.
servis, repair kamera apa semua, merata orang hantar aku daripada satu Malaysia apa semua, kadang-kadang luar Malaysia pun hantar aku. Okey, nombor aku ada di bawah, di tepi, di atas. Jangan duk call biasa, jangan duk call dalam bentuk WhatsApp. Aku tak akan jawab, aku tak suka jawab. Hampa mesej dalam bentuk WhatsApp, mesej teks, voice atau video, okey, insyaAllah aku jawab. Let's say aku tak jawab, atau aku lambat jawab, lepas sehari dua aku tak jawab, hampa mesej lagi, kan? Simple je. Tan aku lambat lagi jawab kan, hampa mesej lagi. Tapi kalau Tan hampa dah tunggu sampai seminggu atau berminggu-minggu aku tak jawab, cari orang lain. Simple je. Okay, alright, okay, bye, Assalamualaikum.